Okey, selamat pagi. Hari ni kita dekat Pisanulok. Kita nak pergi Koyai. Semua tengah turun. Hari ni pun rasanya tak jauh sangat, dalam 300 km lebih kurang semalam lah. Kali ni punya ride memang santai lah. Santai habis. Santai teruk lah. Memang relax. Tak macam tahun lepas lah. Tahun lepas kami pergi betul-betul kami bantai lah. Kali ni santai habis. So kita tunggu yang lain-lain turun. Sekejap lagi kita akan pergi sarapan. Lepas tu baru kita teruskan perjalanan. Ni hotel dia lah. Nama hotel ni Orchid Hotel Pisanulok. Hotel okey. Nak kata bilik besar sangat tak. Bilik dia sedang ya. Dia apa tengok bilik dia macam mana kan, yang aku tunjuk semalam tu. Selesa jugalah, okey lah. Boleh tidur lah. So ni kawasan parking dia. Semua kawasan parking dia ni. Parking dia luas. So kalau motor banyak biji pun senang lah untuk parking lah. Right. So kita record lagi. Okay, kita nak bergerak ke apa? Koyai. So hari ni punya perjalanan 300 km lebih ya. 300 berapa lah? 332 km dekat lah, tak jauh kan. So semoga dipermudahkan perjalanan kami. InsyaAllah kalau tak ada apa lah pukul 2 lebih sampai kot. InsyaAllah lah. Jadi lah relax santai ni. Right, nanti kita beramas mesra lagi. Assalamualaikum.
Okey, kita buat lawatan rasmi ke ladang ganja. Ha. Oh, betul ladang ganja apa? Gila. Power betul lah. Ladang ganja ni, ladang ganja. Ladang ganja. Supaya terus ke tengah. Betul-betul ladang ganja. Gila lah. Power ni. Ladang ganja ada orang ni. Kita tengok dekat sikit. Orang nak tengok dekat kan. Tengok dekat. Ladang ganja. Ladang ganja. Okey, lawatan ladang ganja dah habis. So sekarang kita nak menghala ke kedai makan dekat Khao-Yai. Kedai makan dekat Khao-Yai. So kita berhenti makan kat situ sebelum kita balik ke hotel lah. Lepas tu malam ni dekat area City susah sikit cari kedai makan. So malam ni mungkin kita makan 7E lagi lah. Kita singgah kat kedai Ayah Restoran. Kedai tu sebenarnya tutup pukul 5 tapi dah telefon suruh dia tunggu sekejap. Kita dah order siap-siap. So pukul 6 InsyaAllah dalam pukul 6, 5.30 lah sampai. Sebab dia daripada sini 150 kilo 150 kilo mungkin dalam 2 jam lah. 2 jam. So sekarang pukul 3.27, 5.30 macam tu insyaAllah lah boleh sampai kot. InsyaAllah boleh sampai. So kita berhenti makan. Lepas tu kita pergi balik hotel. Kita tengok Khao-Yai malam ni ada apa. Tak tahulah, aku pun tak pernah sampai. Ni first time sampai. Pisa Nolok pun first time sampai. Nak cari makan dia susah. Susah cari makan lah kedai Muslim. Kalau ada pun semua tutup awal. Ni pun kat Khao-Yai ni cari 2-3 tempat ada tapi semua tutup. Ni je lah ada satu. Alhamdulillah. So jom kita pergi sana. Nanti apa-apa kita buat video lagi. Assalamualaikum. Okay, selamat pagi. Hari ni kita dekat Khao-Yai. Ni hotel Khao-Yai. Kita nak keluar, check out. Kita nak pergi ke Aran Yapatet. Aran Yapatet. Apa benda dah tapi Aran lah. Aran tu sempadan dengan Cambodia. Ni dia punya bilik kat Khao-Yai. So bilik dia okey juga. Dan di antara bilik yang murah. Aku terlajak. Ni lah lift. Aduh. So ramai yang dah siap. Jom kita turun bawah. Tengok siapa yang dah siap. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning everybody. Kita nak gerak pergi. Oh macam tu aku buat. Pergi mana? Pergi Aran Yapatet. So semua dah makan. Aku tak makan lagi. Aku nak makan. Jalan jauh macam ni pagi ni saya berumur. Oh dah beli sarapan dah ni. Besok nak jalan berumur. Semua tengah makan.
Makan apa lah? Maggi lah. Berapa? Sis. Telur. Maggi. Ni. Maggi lah. Sana apa? Oh, ada konflik. Roti. Makan Maggi tu lah. Tadi kau lagi. Okey. Semua dah siap. Betak. Betak. Okey, buka sekat. Tengah. Jangan sampai. Dia tu sampai. Bukan step Bukan step kan. Cepat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ke sana dulu. Dia buat apa benda tak. Semualah. Tempat viral lah. Semua tengok ambil gambar. Mana tempat yang nanti kita Lepas tu nanti kita patah balik. Kita mungkin lunch lepas dulu ke showroom. Siap-siap makan tengah hari apa semua. Itu baru kita pergi ke Aran. Okey, 2 minit je. Luka tanya si siapa tu nama? Mamat dalam tu. Dia macam tak recommend kita masuk National Park sebab motor banyak. Dia kata takut bising, takut benda. Tak tahu lah. Dia cakap macam tu lah. So dia tak recommend. So dia kata kalau nak ni pergi Art 3 tu. Lepas tu ada satu tempat nama Toscana ke apa tu. Toscana. So all the way kita nak pergi tu, kalau kita tak masuk National Park, mungkin kita tak payah patah balik lah. Kita lunch mana-mana je lah. Kita patah Lagi saya nak tengok location Toscana tu dulu kat mana. Ke sana balik 35 kilo dah. Oh, ni gajah, Datuk binatang apa semua. Sebab dia tak recommend sebab motor bunyi bising ah. Gangguan lah. Saya ada setengah kaki lebih, set 2. Roy mau ada berapa? Dua. Oh, dia have. Dua bau lagi 100 kilo. Maybe turn back there is better. 100 kilo kan? Can in 100 kilo. Yes. Ni ada yang berkelip dah ni. Mak B berkelip lah rasa. Mak berkelip. Kita pergi sini dululah. ดีไหมพี่ครับไปทางนี้มี PTT ไหม Potato. พี่ต้องไปชนเขาแล้วออกซ้ายที่ไปเข้าข้างหน้ามันจะมีปั๊มปตทอยู่ โอเค before Toscana have PTT Okey. Tak ambil ajak saya nak tengok location Toscana tu dulu kat mana bang? กิโลได้พี่จากที่ไป30ได้ไหม30ได้ใช่ไหม Toscana Valley. about he tell me about 7-8 kilo je. 15 about 20 kilometer Kat je. 14 kilo. apa ni ya Toscana. Toscana 16 minutes 14. 15 minit je. Mak, mu kena tak sering. Slow, Okay, rem chief. slow. Toscana Valley. Actually, we cannot go inside because that one they do the building. Say Italy, they have the World Cup inside that, but we tell the security we go to eat. They open for us parking. That's one very beautiful. I've been there 2 times, very nice. City like Italy, like you go and then you post. If you go to Japan, you post Japan. This is Italy. Italy city lah. Everything they do everything Italy. Pizza like this. Pasta. Pasta. Yeah, that's right. You order. Pizza also have. Pizza also have. Yeah. Okay, like this Toscana. R3. Aran. Okey. Ngam. Do not return back. Don't need to return back. Land 7E. Okey. Okay. First stop you refill first. Yes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. 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 Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum. Stand by on the bike.
Tosca. Kita nak pergi mana? Toskana questo che è bellissima, molto bella con la coppa. Allora noi siamo con la moto oggi, no? Ajinomoto. Con la mia clienti tutti che benvenuti in Toscana e poi con la come questo è detto che ci sono la caffè. Korang bagi dia makan apa? Valentino numero 1. Kita nak masuk dekat Toscana. Kita masuk Toscana. Kita naik van ni ramai abang. Right now, all the VIP page. Kita naik van. You see, nobody Parking kat post luar. photo. Baik Malaysia. You must live here. Yes. Only for MR2 only. Kita masuk dalam. After that, when the biker coming because they cannot parking. I tell the owner, I tell the manager, this is our order for Malaysia. ขาเป็นต่างชาตินะ I tell them, last time I come to pick up here. Oh yeah, okay. Can I open it? No. Yeah, yes, can. You see, green, very nice, green, very good. Ni That you know is green is Toscana. Yes. masuk. Kita dah masuk.
Okey, alhamdulillah. หรือว่าจะรอฟังร่วมกันพร้อมกันก็ได้ ได้ Okey, kita sekarang ni dekat Toscana. Toscana Resort. Toscana macam-macam ada dalam ni, dia kata ada 5 hotel. Ada 5 hotel, nampak. Bangunan dia buat macam English style, macam Itali kot. Jalan dia macam ni kan. Ada kafe. Kalau malam lawa ni. Ni di Toscana Valley Town Square A. Tu lah, ada kafe bawah. Kita makan. So kita ada kat sini lebih kurang setengah jam kot. Kita pusing-pusing sekejap sebelum kita pergi Khao Yai Art 3 Resort. Kita tengok Khao Yai ada apa pula. Art 3 Resort tu kan. Sini Toscana Valley, Khao Yai juga. Khao Yai Toscana Valley. So dia orang ada kat tu dalam. So dia orang nak berjalan belah sana So jom kita tengok dia orang nak jalan belah sana. Nak pergi mana dulu? Oh, dia orang masuk ikut sana. Ameh. Jom kita pergi tengok mana dia orang nak pergi. Oh, dia masuk ke sini. Ni ya. Oh. Cantik. View dia cantik mah kalau aku mah memang. Tahu-tahu sampai Itali. From Fashion apa? Milan Fashion Week. Do not enter. Kita sekarang ada kat Bukit Tinggi. Oh, nampak. Mat. Jalan. Ni hotel dia ni. Tak ramai orang. Ini orang tak cuti kot. Datang. Wah. Dia tahan tengok, cantik dia punya tempat. Inilah aku nak turun bawah pada penat je. Nak naik balik kan. Aku relax sini je. Thank you Luka Mali. Bring me here. Ya, right tak semua jalan kaki. Kat belakang semua jalan kaki. 5 star. Kat sini 5 star lah. Semua jalan kaki. Apa yang kau bawa pergi bayar ni? Jom naik van. Oh. Gambar.
their own Manisila. percent. Dinner I pay. Yes, that's one. Okay. Yeah, you pay. Faham tak cakap apa? I don't understand. I don't understand. Can smoke one ah? Ni. Siap. Betul tak macam tu? Petang ni kan kena sampai datang makan. Ya. Tapi yang malam tu kita cover. Yalah, betul lah. Malam by group. Mana cik? Dinner I pay. Bagi saya balik lah. But buat. early pay by Manisila. Di dalam ni ada. Amoy, bagi later kat Luka je. The table. Mana dia table? Today you don't have anything for me, Ling. I know Okay. actually power now. Kita dah sampai Art 3. Inilah tempat yang aku rasa nak pergi sangat. So hari ni diorang dah nak pergi. Weh, dah naik train ke? Dah naik train dah? Sabar. Ramai. Belum pun dah masuk. Cuma kita masuk. Kena beli tiket dulu. Tiket 50 baht. Tiket dia 50 baht. Sini beli tiket dia. Tiket dia 50 baht. Dia orang dah nak train. Tu Oh. 50. Masuk ni 50 baht. Can they count food and cafe and train? One ticket, one item. One ticket? One ticket for one item. Oh, one ticket for one item. Yeah. So for the item free. No, not Huh? free. Ada? I have coupon. They count 50 baht. You pay more again. Oh, okay. Inilah dalam dia. Okay, ni dia punya dalam. So, kita boleh naik train lagi, tapi kena bayar tambah. Kena bayar tambah sikit untuk naik train. Dia tak besar, dia kecil je. Punya nampak dalam gambar tu macam menarik kan. So, inilah tempat dia. Cantik. Oh, dia orang lepak belakang. Amsterdam. Speed limit 50 je, tak boleh laju. Oh. Train masuk dalam lah, jalan lah. Tempat cantik lah. Tempat cantik. Oh. Gila. Orang Kelantan pertama suruh sampai sini ni. Tapi yo ni bukan orang Kelantan ni. Yang gerai hilang. Photo taking area. Set kita jangan pecah. Oh, ada air. Sini. Oh, dalam ni cantik. Mari. Mari. Comel ni, dalam ni comel ni. Ni. Ambil gambar ke? Gini lah. Oh, ada penyung. Oh, tempat main dia ni. Pool dia. Ni dia punya pool. Rasa nak mandi, bolehlah terjun. Oh, ada penyung besar tu. Seko. Masuk ikut situ tu, biar ikut sini. Tapi panas sikit lah.
For taking photo only. Buat muzik sendiri. Buat muzik sendiri. Tak boleh naik, Mak. For taking photo only. Kalau tak selama kita naik ni. Ha, ni boleh naik, Mak. Rim SSR. Yelah. Nanti ni boleh naik ni. Ada kunci. Situ ada lagi pool. Atas ni. Mak ambil gambar atas tu, Mak. Tu. Tapi kena naik berdiri tu. Nak naik kat mana ni, naik ni. Boy malah datang. Ha? Boy tak datang. Tak, mana dia? Dia duduk mana? Okey, tanpa tu. Mari. Ya. Ni dia punya train. Train ni aku tak tahu masuk sampai mana, tapi dia macam dia patah balik je. Duduk yang depan ni kenapa kecil sangat? Dia punya train. Kau tengok dia punya train. Pilot of the train. Main, dia kecil je. Pergi sampai dalam tu, dia patah balik. Ya. Tu ada lagi satu pool. Ada lagi satu pool kat situ. Cantik tempat dia. Lepas tu nak naik ambil gambar atas tu, tapi malas lah, tinggi sangat lah. Nanti lah. Lawa sini. Tak tahu mahal ke murah. Aku buat tour dengan Mak B. Lain semua kat atas, malas turun. Hei. Bayar tak turun. Ya. Jalan lah. Kejap je, hari ni ride dekat je. Kita merah, putih. Hai, putih lagi. Ke depan. Jauh, Mak, sampai bawah. Nu. Bawah tu ada apa lagi? Yang sini lah, pergi tu. Hai, banyak gambar aku ni. Berjalan. Gini lah. Dia banyak rumah macam ni ha, Mak. Tu train laluan dia. Bawa ni, dalam ni. Ada lagi swimming pool. Setiap rumah, satu rumah ada satu swimming pool. Korang tengok. Tu pun ada lagi swimming pool. Tu ada kedai pam minyak US Army. Mak. Awak duduk sini, Mak. Mari. Nah, ni sampai bawah dah. Aku dengan Mak sampai bawah dah. Ada apa lagi bawah ni? Ada naga. Kepala naga tu? Babi ada. Tak babi. Bodoh punya babi. Tapi kepala lain ke nak letak babi. Kepala naga ni pergi mana? Baru buat. Macam lah, jom buka buah. Masuk dalam ni ya, kereta api masuk dalam ni ya. Kereta api masuk dalam kepala naga. Keluar dekat ekor jubur dia. Ha? 1, 2, 3, 6. Ni orang tengok lawa ni. Tak ada naik kat atas ni? Jalan. Mari lah, kita tengok lah. Aku pula malah nak apa. Kita jalan-jalan kat dalam rumah. Ada rumah. Europe ni ya? Europe. London lah. Sampai London dah aku dengan Mak. Mesti naik motor. Comel. Comel Mak dia buat. Itu bukan atap. Atap punya. Dia buat. Jom. Berapa tahun nak siap dah. Gila. Setiap rumah dia design beza-beza. Lawa. Ni peduh ni, Mak. Duduk sini.
Okay, kita orang tengok jalan-jalan. Korang tengok rumah dia. Rumah dia ni, setiap rumah design beza-beza. Khoi Ai Art Tree Resort memang cantik. The European Style Village Wonderland. Dia nampak dalam video kadang-kadang kita orang tengok macam besar, tapi dia kecil je nampak dia, tapi cantik lah. Dia buat memang cantik. Setiap rumah ni korang boleh sewa lah, boleh park sini. Tapi harga aku tak tahu berapa. So aku dah buat tour sampai ke bawah dengan Mat. Ni kita orang tengah naik balik. Atas tu ada dinosaur, ada park. Tu ada gambar. Nak naik atas tu? Mari. Jadi Babi tak awal ni. rumah biru Mak, rumah biru. Rumah biru. Mari. Semua tak lari weh. Biar. Rumah biru ni cantik. Babi berkeliaran babi. Main jauh. Ni kan babi Mak, ni lembu. Lembu tu nampak tu, ada susu lembu. Lembu. Mana ada babi? Hijau. So nice. Mak, Biasa. sini memang untuk sewa Mak. Hari tak ni. Cantik rumah dia Mak. Mak tu gambar Mak. Depa naik tu. Naik train. Train sampai tak larat jalan. Naik train. Kau tengok dia orang naik train. Punyalah malah nak jalan. Oi. Hai. Jadi budak-budak Train sampai tak larat jalan. Tik fajak kan Mak? Penat kami jalan. Dia pun naik train. Lepas tu mana kita Mak? Tak nak gambar bang. Lepas ni kita pergi mana ni? Kita pergi ke sana. Tempat dinosaur. Kita orang nak naik atas ni. Habis tempat ni? Habis tempat ni kita nak pergi ke Aran lah. Berapa jauh lagi? Tak jauh lah. Ngam-ngam pergi 6 tu sampai. Sampai lah. Dalam 200 kilo. Minyak isi dah? Belum lagi je. Jauh dari sini. Dah, dalam 7 kilo, 6 kilo kedai minyak. Jom. Mari. Tu cukup lah, tak payah file banyak. Ya, file lagi tu tak larat. Jom, aku bawa kau naik atas pula. Alah, aduh. Kena naik kot sana pula. Naik kot sana nak patah balik jauh. Jauh, jadi jauh pusing. Tak payahlah. Tak apalah, korang tengok je lah ni. Tak ada apa pun, sama je lebih kurang je. Ya. Tempat oot. Ni tempat oot. Kita ni tak boleh gerak. For taking photo only. For taking photo only. Jom. Ha? Bukan London ke apa dia terus buat. Kalau yang art tu juga. Tu lah. State Park. Ya, tak ada. Tak ada apa dah. Ada kosong itu. So aku dengan Mat dah sampai bawah. Dah naik atas dah. Dengan kaki dah naik atas dah. Nanti ada lah. Okay, aku nak take file jap kat sini. Penat bah.
Allahu Akbar. Tak ada. Kat dalam. Okey. Ni dia punya kafe dalam. Dia dah jual air. So kat sini kalau korang tak minat kat sini pun boleh masuk. Tapi kena bayar RM50. Ni kafe dia. Lepak-lepak minum kopi, makan kek. Lepak minum air dengan kopi. Minum kopi. Tu ada mineral water. So aku pun tengah panas. Dah jalan sampai bawah. Right. Sekejap lagi kita nak teruskan perjalanan pergi mana, Adik? Aran. Aran ada apa, Dik? Ada kita boleh pergi cross border kan? Border InsyaAllah. Cambodia. Cambodia. Nak cop pasport je, lepas tu balik lah. Okey. Kita akan cuba sedaya upaya kita. Semoga dipermudahkan segala perjalanan urusan kita semua. InsyaAllah. Mat, sebatah dua kata. Vanilla ice cream, Mat. Vanilla ice cream. Ni bukan Malaysia biasa punya ice cream. Kalau diikutkan harga kita besar ni kecil lah. Dalam RM13. RM13. Tu. 3 ke RM14. 90 baht. 90 baht. RM13. RM12. RM12 lebih lah, RM11 lebih. RM12. Mak cuba makan satu, lepas tu suap aku satu. Terima kasih dia. Ada beza ke yang mahal murah? Tak tahu. Takut Jack. Dia nak rasa macam Vanilla. tapi dia ada macam ada bunga-bunga sikit. Tu aja. Kan, nak ada bunga tapi ni aku rasa dekat ni pun ada. 7E. Mungkin sini mahal lah kot. Tak tahu lah. Tak kita tengok lah. Ada bunga ni lah. Bunga macam bunga wangi tu. So semua tengah santai, relax tu. Sekejap lagi kita nak berhenti dekat PTT, isi minyak, makan sikit. Lepas tu baru kita gerak ke Aran. Okey, bateri pun dah nak habis dah ni. So sekejap lagi sebelum gerak aku kena tukar bateri. So bang, macam mana bang? Okey eh? Okey, alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-7 kita 7. Hari ini kita berada di Atri, tempat yang viral. Alhamdulillah, puas hati, masuk pun tak mahal mana. Harga mampu milik, tempat pun cantik. Yang mana belum datang, kalau bawa family, bawa anak, lipat. Ya man. Okey, cun. Terus je video akan datang. Ngah, macam mana ngah? Okey. Okey, mantap. Mantap eh? Man, macam mana man? Okey man? Alhamdulillah, terbaik. Okey eh? Mak okey mak? Mak okey dah mak interview dah tadi. Jangan aku. Boy okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah eh? Selamat sampai. Cari? Hari ni best, okey. Dah santai. Sesama tu? Ni dah semua sikit tapi tak apa. Aduh. Macam mana? Baik, mantap, terbaik. Okey tak okey? Cantik, okey, alhamdulillah. Makan apa ni? Makan kek. Kek eh? Kek. Hari jadi mio. Hari jadi mio? Kenapa dia tak nak belanja aku? Kek orange. Ha? Kek orange. Tak, tengok sini. You must be try. Kek Kenapa tak belanja aku? Saya belanja hang tadi ayam recommended. Tak nak ayam tu. Macam Tak sedap. Tak sedap. air kelapa. Tak nak. Macam Aku tak nak. Macam tik pelat. Tek pelat. Haram. Jadi kafe dia dah jual Nutella, jual aiskrim. Budak paling sempoi sekali ni, budak ni. Dia kerana dia semalam kita telah delay selama 5 jam. Tak tahu banyak Ucapan sikit. benda nak jadi, kita pun tak tahu sepanjang jalan memang Dia tak nak dengar, rock. dia tak nak dengar cakap cakap pakai bateri tu, tapi dia nak pakai bateri lain, nampak. Nama dia botak. Kalau kau nak cari dia, nak pukul dia, pergi JPJ. Dia tak boleh buat apa punya. Roy, macam mana okey? Pol motor baru? Okey. Okey eh? Ha? Tapi ni gila tak boleh lalu Taman Negara. Tak boleh buat apa. Kalau kita nak lalu, kita kena patah balik jauh. 30 km habis ni. Tapi okey. Buat Taman Negara pun dia orang kata tak ada apa. Satu sebab motor kita bising. Takut lah. Sebab dia gajah dia lepas macam tu je. Kalau kita sampai tu ranger dia tak ada, penat So ni macam mana?
Sini semua ada jual dekat ni je. Konflik, nampak konflik. Pizza. Ini aiskrim. Aiskrim dia, nampak. Kat sini. Cik, macam mana? Okey, alhamdulillah. Ni taman-taman apa benda dah. Switzerland, Paris, Itali apa semua dah sampai dah. M&M. Kita kat Switzerland sekarang. Switzerland sekarang. Lepas ni kita pergi ke PTT lepas ni. Lepas PTT kita terus pergi Aran. Sedapnya. Aran border Cambodia. Tengok kalau sempat kita masuk dalam, kalau tak sempat macam mana kita sampai kat Duka Aran. Yeah. Nanti kita arrange macam mana. Nak masuk Cambodia ke tak nak masuk? Kita pergi. Masuk Cambodia kita masuk mana? Motor bagi luar kan. Kita bagi orang saja. Tak, siapa nak masuk lah. Siapa tak nak tak apa. Kat luar. Masuk dia kalau orang masuk ramai, kita kena van. Kita sewa van je. Kita sewa van kita masuk. Tengok macam mana lagi. Oh, tu masuk. Kat Aran tu ada bandel. Kalau nak masuk, kita bagi motor kat hotel. Kat Aran ada bandel. Kita masuk. Esok lah maksudnya. Oh, besok lah. Esok lah. Esok lah kita masuk, lepas kita keluar, kita naik ambil motor, beg semua, boom, kita terus bagi Pattaya. Motor dulu kat hotel, saya check out. Kita keluar saja. Pergi masuk. Lepas tu kita balik hotel, ambil barang, terus shoot pergi Pattaya. Tapi bilik check out lah. Dia check out lah. Tapi motor tu biar je. Biar je kat situ, kita parking je. Biar je. So dia esok daripada Aran nak pergi Pattaya lebih kurang dalam 200 kilo lebih je bang. Jam setengah je dekat je. So Neko Cafe tu nak pergi tak payah? Tapi nak kena twist, nak kena turun Ranong. Jadi jauh lah. Sebab daripada Aran nak pergi ke Neko Cafe tu pun dalam 200 lebih. So daripada Neko nak naik pergi Pattaya pun dah 100 lebih rasa. 100 lebih ke 200 lebih kak? 100 lebih maknanya. Tambah 100. Tambah 100 ke tambah 50 km? 50 km kot tengok itu. Boleh? Besok kita tengok macam mana. Lagi saya study sikit. Ni lagi satu. Ni dia belah bawah bang. Dia dekat Ranong. Sorry, bukan Ranong. Dia dekat Rayong. Itu yang kita pergi kat Chonburi tu balik. Balik, itu balik. Ni tak. Pergi ya? Okey. Alright. Baik. Apa dia? Air sikit. Ini dah sampai. Jalan Kau bangun pagi besok Yang bangun pagi. Cakap dah. Itu dah siapa tu? Ulang. Ni ada YouTube ni. Ada YouTube ni. Ulang lagi sekali. Geram betul. Okey. Rehat jap, lagi kita sambung.